A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifat huruf. Dalam bab ni kita bincang tentang sifat-sifat huruf yang mana dalam episod lepas kita dah lihat dah sifat huruf ni terbahagi kepada dua bahagian, sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Dalam episod kali ni kita akan sambung pada sifat seterusnya pada bahagian sifat yang tidak mempunyai lawan, iaitu al-khafa. Apakah yang dimaksudkan dengan al-khafa? Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman pada halaman ke-127. Dari sudut bahasa, al-khafa artinya tersembunyi. Dari sudut istilah, artinya suara huruf tersembunyi ketika menyebutnya. Suara huruf tersembunyi ketika menyebutnya. Melibatkan hanya 4 huruf sahaja. 4 huruf je ada sifat al-khafa ni, iaitu huruf ha yang berada di pangkal kerongkong. Juga 3 huruf mad, alif mad, waw mad dan ya mad. Tersembunyinya huruf mad kerana luasnya makhraj. Boleh tonton episod makhraj huruf mad, iaitu makhraj huruf mad al-jawfu, rongga mulut, ruang kosong yang ada dalam mulut kita ni. Itulah makhraj huruf mad, yang mana makhrajnya sama-sama, bukan makhraj hakiki. Kalau huruf lain kita tahu, pangkal lidah naik atas, aqa, itu makhraj huruf qaf. Tapi alif, waw dan ya mad makhrajnya makhraj sama-sama. Dia adalah rongga mulut, ruang kosong, dia tak ada makhraj yang hakiki. Jadi, tersembunyinya huruf mad kerana luasnya makhraj. Luas makhraj huruf mad ni. Manakala tersembunyinya huruf ha kerana semua sifat huruf ha adalah sifat yang lemah. Jadi, dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, dalam kita belajar tentang sifat-sifat huruf sebelum ni, sifat safir. Kita kena bagi sifat safir pada huruf-huruf yang ada sifat safir. Sifat qalqalah, kita kena bagi sifat qalqalah yang ada pada huruf-huruf yang ada qalqalah. Aqa, alta, aja. Tapi berbeza dengan al-khafa, tersembunyi ni, kita kena buang sifat tersembunyi daripada 4 huruf ni. Kita kena jelaskan huruf ha tu. Semua sifat yang ada pada huruf ha adalah sifat lemah. Kalau kita terus sebut dengan tersembunyi, maka ha tu takkan didengari. Macam seolah-olah bila kita baca Quran tu tak tahu kewujudan huruf ha. Itu kan boleh merubah makna sesuatu kalimah. Jadi kerana itu, sifat yang ada pada huruf ha dan 3 huruf mad ni, 4 huruf yang ada sifat al-khafa ni, kita perlu hilangkan. Dalam bahasa kita mudah faham, dalam manusia contohnya ada sifat malas. Jadi kita kena buang sifat malas tersebut. Jadi ini bahasa analogi yang mudah untuk kita lebih faham, insya-Allah. Perkongsian berkaitan sifat al-khafa yang saya kongsikan ini saya ambil daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.